Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para jemaah sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki yang halal, lagi diberkati, ditanamkan iman dan taqwa, disembuhkan semua penyakit-penyakit yang zahir dan batin, dan dikabulkan Allah sampai ke tanah sucinya dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah, dan disampaikan semua hajat-hajatnya dunia dan akhirat dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam pengajian kursus manasik haji dan umrah yang telah kita lalui dalam pelajaran yang lepas, kita telah menyelesaikan daripada membicarakan tentang perihal adab-adab sebelum kita berihram. Jadi seperti mana telah kita sebutkan, sebelum kita berihram, kita membersihkan diri kita, dan demikian juga kita mandi sunat ihram, dan kita memakai pakaian ihram yang sesuai dengan syarat-syaratnya, dan demikian juga kita memakai wangian untuk kaum lelaki, dan kemudian kita mengerjakan solat sunat yang dinamakan sunat ihram. Nah, sekarang sudah tentu, sekarang ni apabila kita pun sudah mendekati dengan miqat untuk kita jatuhkan niat, maupun mereka yang mengerjakan umrah, kebanyakan daripada pakej-pakej umrah kami, bahkan kesemuanya, mereka akan menjatuhkan niat umrah daripada Madinah Al-Munawwarah, kerana programnya daripada Singapura Jeddah, Jeddah akan pergi ke Madinah, dari Madinah baru mereka pergi ke Mekah. Jadi apabila mereka keluar daripada Madinah, di mana di tempat yang nama Bir Ali, di sanalah mereka akan menjatuhkan niat umrahnya. Namun kalau sekiranya mereka yang mengerjakan ibadat haji, kebiasaannya memang selalunya lah kita punya program haji ini, kita akan berangkatnya di akhir bulan Zulhijjah, iaitu pada tanggal 4 Zulhijjah atau selepasnya atau sebelumnya. Maka pada saat itu kita akan berangkat dari Singapura Jeddah, Jeddah akan terus kita pergi ke Mekah. Jadi artinya kita akan jatuhkan niat ihram kita di dalam kapal terbang. Apapun tempatnya kita akan jatuhkan niat, sudah setentunya apabila kita jatuh niat haji atau niat umrah, kita sudah masuk dalam ihram. Apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lepas, ihram itu ialah mengharamkan, itu makna ihram. Tapi daripada segi istilah dalam kegunaan ibadah haji dan umrah, ihram itu ialah membicarakan tentang kita jatuh niat haji atau umrah, dan dengan sendirinya apabila kita sudah jatuh niat haji dan umrah, kita ada beberapa perkara yang dilarang, yang diharamkan, yang asalnya telah dihalalkan, tapi dengan jatuh niat itu kita pun dilarang dalam larangan-larangan ihram. Itulah tajuk kita pada hari ini para jemaah sekalian, daripada bab yang ke-6, iaitu larangan dalam ihram. Jadi dalam perkara membicarakan tentang larangan dalam ihram haji ataupun umrah, maka apabila seorang telah menjatuhkan niat haji atau umrah, maka ianya sudah berada dalam ihram. Maka hendaklah seorang yang dalam ihram menjauhi larangan-larangan yang berikut ini. Jadi dengan sebab itulah di sini, sebelum kita jatuhkan niat, maka kita kena tahu apakah perkara yang dilarang dalam ihram, supaya setelah jatuh niat tidak lagi kita melanggar apa yang dilarang. Tetapi kalau sekira orang yang ada wang ringgit dan mereka merasakan tak apa kalau aku langgar pun aku boleh membayar dendanya, maka di sini berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, mungkin sebahagian orang-orang awam yang melakukan perkara-perkara yang dilarang itu berkata, aku bayar denda. Sebenarnya bukanlah denda itu sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang telah dilarang dengan sengaja, maka dia telah mengeluarkan hajinya daripada mendapatkan haji mabrur. Arti kata yang lain, tak boleh kita nak sengaja-sengaja langgar. Walaupun kita ada duit, kita boleh bayar pun, tapi itu bukan membolehkan kita melanggar. Jadi kalau kita
terlanggar, terlupa, tak sengaja, itu baru kita didenda dan tak merosakkan haji kita, tidak keluarkan daripada haji mabrur atau umrah yang makbul. Tapi kalau kita dah sengaja, kita artinya derhaka. Kita dah tahu ini hukum larangan Allah, kita sengaja melanggarkannya, maka itu namanya derhaka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apakah dia larangan-larangan sepanjang dalam ihram? Dalam buku kecil kita ini, kita telah menyebutkan ada 8 larangan. Yang di mana yang pertamanya, larangan pertama ialah mengenai berpakaian. Dalam berpakaian yang dilarang terhadap lelaki, pakaian dilarang terhadap lelaki berbeza dengan wanita. Ia juga berbeza dari kepala hingga ke kaki. Jadi dalam masalah pakaian orang lelaki tak sama. Daripada kepalanya ada hukum. Daripada badannya sampai pada kaki ada hukum. Kakinya pula ada hukum lagi. Masya Allah. Cukup unik orang lelaki. Begitu luar biasa. Satu tubuh badan tapi ada 3 hukum yang berbeza pada segi pakaiannya. Adapun daripada segi kepalanya, dilarang menutup kepala secara berterusan. Dan dengan niat menutup kepala seperti songkok, tarbus, serban dan mengikat kepala dengan sesuatu melainkan kalau luka di kepala. Jadi pokok di sini, kita yang dalam ihram, kita dilarang daripada memakai pakaian kepala. Pakaian kepala tu seperti sekarang, saya memakai serban, tuan-tuan pakai kopiah. Jadi ini dilarang orang lelaki, orang perempuan dan tentunya itu adalah wajib mereka menutup kepala. Dari mana pula datang kamu punya perkataan ini? Kata tak boleh tutup kepala. Inilah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat kerjakan haji sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafat, dia jatuh daripada untanya dan mati. Jadi apabila dia mati, dia dalam ihram. Maka apabila sahabat-sahabat tu nak mandikan dia dan nak kafankan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiya. Janganlah ditutup kepalanya kerana dia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Jadi kenapa pula dia dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan talbiyah? Artinya dia masih dalam ihram. Jadi dia mati dalam ihram dan dia pun dibangkitkan dalam ihram. Dan bila dalam ihram memang kita disunatkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Jadi apabila dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia pun membaca labbaik Allahumma labbaik. Kesian dia dalam pakaian ihram. Bukan, untung dia. Orang yang tak faham mengatakan, dia itu tak sempat lagi habis haji dan meninggal, kesian dia. Tapi sebenarnya kalau orang yang faham, dia mati dalam ibadat. Macam orang semayang. Tengah semayang, tengah sujud dia mati. Mana bagus? Mati dalam semayang ke dulu? Dalam semayang lah ustaz. Tengah-tengah sembah pada Allah. Ini dia. Jadi makna kelebihan, keutamaan, afdal, dia mati dalam masa ihram. Kenapa? Apabila dibangkitkan yaumul qiyamah, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Orang semua dalam kesusahan, kepanasan, dia dalam talbiyah. Terror dia. Kita dah susah, dia boleh bertalbiyah pula. Nampak? Jadi itulah kelebihan untuk dia. Dan di sini menunjukkan Nabi melarang la tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepala dia. Jadi Nabi memberi alasan yang dia dibangkitkan yaumul qiyamah bertalbiyah, artinya dia masih dalam ihram. Menunjukkan orang dalam ihram, kaum lelaki tidak boleh menutup kepala. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi bila kita mengatakan tak boleh menutup kepala, tak boleh menutup kepala dengan pakaian yang biasa. Dia pun kalau sekiranya dia bukanlah menutup kepala, tapi dia mengangkat barang, seumpama barang tu berat. Kadang-kadang kala tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah-jemaah haji apabila dia keluar pada negeri, nak pergi ke Mekah, memang beg dia tu melontar-lanting, ringan. Pasal tak ada apa banyak nak bawa. Tapi bila dah sampai sana, dia import. Kadang beg tu nak angkat pun tangan macam nak putus, macam ada batu kat dalam. Jadi nak berat sangat angkat ni, terpaksalah dia pun junjunglah atas kepala. Jadi apabila dia junjung atas kepala, ini tutup kepala lah. Bukan, ini bukan pakaian. Ini dia angkat barang. Macam tu juga kalau hari panas, hari hujan, dia menggunakan payung. Maka menggunakan payung atau duduk dalam kemah seperti para jemaah-jemaah haji, duduk dalam kemah di Arafah, dan ini semua tidaklah dilarang.
kerana dia bukan berpakaian. Sebab itu di sini bagi pihak kita Ahlussunnah wal Jamaah tak ada larangan dalam masalah ni. Cuma orang Syiah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti pergi ke Mekah melihat ada bas yang tak ada bumbung. Kenapa tak ada bumbung? Saya pun baru sampai Mekah, saya tanya-tanya, kenapa bas ni tak ada bumbung? Rupanya dalam pegangan golongan Syiah ni, dalam bas pun kalau dia dalam ihram tak boleh ada bumbung tutup ke atas. Ya Allah, peliknya tuan-tuan. Kenapa? Kalaulah tak ada bumbung, tak boleh duduk ke atas, macam mana dia masuk rumah pula? Duduk kat rumah pun berbumbung juga. Jadi itulah tu pahaman dia lah tu. Baiklah, tapi kalau dia luka kepala dia accident, terpaksa dia nak kena balut kepala dia seperti dalam gambar ini, maka dia diharuskan boleh, tapi kena bayar fidyah. Fidyah tu apa Ustaz? Itu dendanya. Akan nanti kita bicarakan. Tapi kalau sekira bukan di kepala, yang dibalutnya di hidung dia, hidung dia tu luka, dibalutkan hidungnya, maka ini tidak wajib fidyah. Kenapa? Kita dah sebut tadi, yang dilarang menutup kepala, bukan dilarang tutup hidung. Jadi di sini tak adalah dilarang dalam kalau kita luka hidung atau kita tutup hidung kita, maka dibolehkan. Baiklah, bagaimana kalau kita menutup muka orang lelaki? Orang lelaki tidak dilarang menutup muka. Ini di sisi kebanyakan ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan salah satu daripada pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dilarang jangan tutup kepala, tapi Nabi tak sebutkan jangan tutup muka kepada mayat yang mati itu. Tetapi dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Hanafi, mereka pula mengatakan haram orang lelaki di dalam masa ihram menutup kepala. Kenapa pula orang mazhab Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan haram? Kerana ada hadis yang sama juga mengenai orang lelaki yang jatuh daripada unta yang mati itu, tapi baginda bersabda wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu, dan janganlah ditutup kepalanya dan janganlah juga ditutup wajahnya. Jadi dalam hadis ini Nabi menambahkan wajahnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Sebenarnya semua ulama-ulama kita, mereka bila mengambil hukum, mereka bukan ikut suka hati. Semuanya berdasarkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Quran. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i, alhamdulillah ada keringanan. Jadi kalau orang lelaki dalam masa ihramnya tu dia nak memakai tutup mukanya kerana tempat itu berabuk atau bau busuk, dia boleh seperti apa yang kita lihat, dia pakai pelitup tutup mukanya. Tutup muka tu bukanlah tutup sepenuhnya, tapi hanya hidungnya. Itu diharuskan. Dan kalau dia tidur, dalam masa dia tidur dia tak sedar, dia tutup mukanya pun tak apa, kerana memang tak dilarang pun daripada hukum asalnya. Itulah dia kepada orang lelaki. Cuma sebaik-baiknya dia tinggalkanlah kerana masalah ini ada khilaf ulama. Ada pun bahagian tubuh badan, dilarang memakai sesuatu yang berjahit, yang menyelubungi tubuh badannya seperti baju, jubah, singlet, seluar, sama ada seluar luar atau yang dalam. Jadi inilah pakaian-pakaian kebiasaan kita. Jadi pokoknya dalam masa ihram kita tidak boleh memakai pakaian biasa kita yang sekarang kita pakai ni. Ini orang lelaki. Habis nak pakai apa Ustaz? Kita hanya pakai dua helai pakaian yang tak berjahit. Dua helai pakaian yang tak berjahit itu yang telah kita sebutkan dalam pelajaran minggu lepas, iaitu pakaian ihram yang kami pun akan hadiahkan kepada para jemaah sekalian. Ini diambil daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah beliau menyisir rambut dan memakai minyak wangi serta mengenakan kain sarung dan kain selubung. Jadi dua helai kain orang lelaki pakai. Satu kain sarung yang menutup auratnya, dan satu lagi kain selubung. Selubung tu yang menutup badannya. Jadi itulah dua kain yang digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekira kain sarung tu, ada pun kalau kain sarung yang menutup bahagian aurat antara pusat dan lutut, maka dia haruskan mengikat tali pinggang yang dimasukkan dalam lubangnya serta dimasukkan ke dalam besi bakalnya satu lagi seperti kita lihat di sini. Jadi dia dah masuk dan dia punya lubang dia, kemudian masukkan pula bawah besi lagi. Ada orang mengatakan, Ustaz tak boleh, kita tak boleh masukkan lagi dalam besi. Kenapa? Sebab itu dah kira berjahit. Jawapan kita, ini bukannya berjahit. Keduanya, ini keperluan.
Apalagi kalau sekiranya antara pusat dan lutut ini. Antara pusat dan lutut ini adalah merupakan aurat. Wajib ditutup. Baik depan lelaki, baik depan perempuan. Walaupun lelaki sama lelaki pun tetap wajib tutup antara pusat dengan lutut. So, tak boleh kita lelaki kita nak pakai seluar pendek depan orang lelaki, tak boleh. Walaupun depan mak, depan ayah, depan adik-beradik pun kita orang lelaki yang dewasa mesti tutup antara pusat dengan lutut. Sebab itu adalah aurat orang lelaki. Nah, sekarang kalau dia pakai kain ihram, kemudian nanti kain ihram dia longgar-longgar, sekali terburai, apa jadi? Kiamat. Nampak? Sebab tu di sini orang lelaki kena pakailah tali pinggang. Itu lebih selamat lah. Dan kalaulah sekiranya kain ihram tu sempit, kerana apa? Kerana di badan dia besar, big size. Yalah, ini manusia masing-masing Allah Ta'ala jadikan berbeza-beza. Maka di sini dia boleh juga menggunakan pin. Menggunakan pin tu untuk mengikatkan kain dia itu daripada terbuka setiap kali dia langkah. Sebab apa? Menutup aurat tu adalah wajib. Jadi untuk mengelakkan daripada aurat tu terbuka, dia boleh pakai pin. Ini kalau diperlukan. Kalau tak, tak boleh. Kalau tak perlu, tak boleh. Jadi yang saya sebutkan tadi, kalau kain ihramnya kecil, orang badannya besar, kemudian apabila dia melangkah, terbuka peha dia. Melangkah, terbuka apa. Jadi bila nak habis dia punya tawaf, bila dia nak menutup aurat, jadi dia bolehkanlah dipinkan dia supaya dia tak terbuka aurat. Ini kalau diperlukan kerana darurat, sebab dah terpaksa. Tapi kalau sekiranya badan dia, ada pun badan tak boleh diikatkan pin pada kain di badan. Kenapa? Sebab kain di badan ini sebenarnya badan ini bukanlah aurat. Aurat lelaki seperti mana disebut tadi antara pusat dengan lutut. Tapi badan ini dia bukan aurat pada hukum asal. Cuma kalaulah kita orang lelaki memakai kain ihram, kalau terbuka kita tutup balik, terbuka tutup balik. Kalau dia depan perempuan yang di mana dengan tubuh badan dia tu orang perempuan tengok pun alia meleleh, Allah cantiknya, handsomenya dia, maka sini jadi haram. Kenapa? Sebab boleh buat fitnah. Jadi dia wajib tutup dia kepada badannya tu kerana tak mau jatuh fitnah kepada kaum wanita tersebut. Tapi kalau badan kering keding saja, orang perempuan tengok pun tak selera, tak apalah. Tapi tutuplah juga, jangan terbuka saja, makruh. Makruh kalau terdedah tubuh badan dia depan kaum wanita. Adapun depan lelaki tidak adalah hukum kerana aurat lelaki depan lelaki lah antara pusat sampai ke lutut saja. Jadi oleh kerana dia tak adalah dalam hukum yang terpaksa dalam menutup badan, maka di sini dia tak boleh pinkan dia. Tapi andai kata kalau kita di Mekah, kita nampak orang yang dalam ihram yang pakai pin di badan, maka jangan pula kita pelik. Kenapa pula orang pakai? Itu pun ada perbezaan pendapat mazhab. Jadi di sini kita berlapang dada dalam masalah hukum larangan-larangan ini, ya. Sebenarnya memang tidak ada hadis yang Nabi kata jangan pakai ini, jangan pakai ini. Cuma ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran yang agak simple supaya kita memahami apa yang tak boleh. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh orang yang sedang ihram memakai baju, serban, baju celana dan tidak boleh pula pakaian yang dicelup dengan bahan wangi. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan secara perinci tak boleh yang berjahit atau sebagainya. Tapi pakaian biasa kita tak boleh. Tapi pakaian biasa apa dia? Yang berjahitnya sekarang macam mana kita pakai sekarang ini. Dan demikian juga kalau sekiranya dalam masalah kasut, dia tak boleh memakai kasut atau memakai kasut kecuali bila dia tidak mempunyai terompah, maka bolehlah dia memakai kasut dan hendaklah dia memotong sepatu itu hingga tidak menutup mata kakinya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya kaki dia tak boleh pakai kasut, tapi kalau dia tak ada kasut, macam mana ni? Kasut itu kat belakang tu, tumit tu dia pijatkan dia supaya tak tutupkan dia punya tumit dia. Jadi di situ ulama faham bahawa dia kena pakai selipar, dia tak boleh pakai kasut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perhatian. Kalau seseorang lelaki terlupa membawa kain ihram sedangkan dia sudah menghampiri miqat, mungkin dia telah meletakkan kain ihramnya dalam kargo pesawat sedangkan dia akan menjatuhkan niat ihram dalam pesawat, haruslah baginya memakai seluarnya kerana menutup aurat itu adalah wajib. Ini pun berlaku kadang-kala kes. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan,
apabila kita mengambil package, kita kena tanya kepada ejen yang kita ambil package, ini pergi Mekah dulu ke pergi Madinah dulu? Kenapa? Sebab kalau pergi Makkah dulu, kita kena siap-siapkan ihram dalam tangan. Sebab tempat kita jatuh niat ialah dalam kapal terbang. Sebelum mendarat di Jeddah. Tapi kalau kita pergi ke Madinah dulu, alhamdulillah tak ada masalah. Kain ihram semua simpan dalam beg besar, kita tak pegang pun dia. Melainkan nanti apabila sudah keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah, di Bir Ali, di sanalah baru kita ambil dan kita pakai. Jadi inilah dia yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam masalah orang yang terlupa ni kalau tak ada kain ihram, baginda bersabda, "Idza lam yajid izaran falyalbisis sarawil." Jika seorang tu tidak mempunyai kain ihram untuk sarung, hendaklah dia memakai seluar. Jadi Nabi memberikan keringanan. Boleh pakai seluar. Kalaulah dia nak jatuh niat, kain ihram tak ada, takkanlah seluar dia pun nak kena buka ustaz. Jadi dia bolehlah pakai seluar dia. Tapi bila dia sampai Jeddah saja, cepat-cepat dia pun dah keluarkan barang-barang dia, dia ambilkan dia punya kain ihram, cepat ditukarkan. Tak boleh dia berlengah-lengah. Dia boleh jatuh niat, walaupun dia pakai seluar, tapi itu dimaafkan kerana darurat, terlupa dia. Atau kerana hari ini kelas, dia tak datang. Jadi dia tak tahu masalah kalau sekiranya kita datang ihram ni, kita nak kena bertukar pakaian, dia terlupa. Atau dia tak tahu. Jadi ini semua hukumnya dimaafkan. Masalah kedua, adapun kalau dia tidak memberikan ihram untuk badannya, tidak boleh dia memakai kemeja kerana ke badan lelaki bukan aurat sehingga mesti ditutup. Jadi di sini maknanya dalam masalah ni dia bolehlah pakai, dia tak boleh pakai kemeja. Habis ustaz seluar tadi boleh? Seluar pasal kau ni aurat, yang badan ni bukan aurat. Tapi apa yang dia boleh buat, dia bukakan baju dia, dan kemudian dia letakkan baju tu atas dua bahunya. Bila letakkan atas dua bahunya, jangan dimasukkan dia punya tangan-tangan tu ke dalam. Jadi tangan-tangan tu jangan dimasukkan ke dalam sarung tangannya tu. Jadi dengan itu tidaklah dia dilarang. Sebab kita dilarang memakai. Ini bukan pakai, dia cuma sangkut saja ke atas badan. Maka dengan sebab tu dia haruskan dia. Baiklah, itu dari segi bahagian badan. Nah, sekarang kita masuk pula daripada sekian bahagian kaki pula. Adapun daripada bahagian kaki, dilarang kita menggunakan kasut untuk menutup sekalian anggota kaki dan buku lali seperti kasut-kasut boot dan juga kasut-kasut yang boleh menutup kaki dan sampailah ke buku lali seperti stocking dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ini semua kira-kira pakaian kaki kita yang selalulah. Kita pakai kasut, tak kira lah kasut boot ke, ataupun kasut biasa ke, kasut sport ke, stocking ke, ini semua dah kira menutup kita punya kaki kita sampai kepada kita yang buku lali. Ini semua dilarang. Jadi kalau sekira kita tak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini ustaz, kita nak pakai apa? Nak takkan kaki ayam? Kita pakailah selipar ataupun sandal yang terbuka jari-jari kaki atau sebahagian besarnya dan terbuka juga tumit kakinya. Jadi selipar, jari-jari kaki boleh nampak, tumit boleh nampak, sandal pun tumit pun boleh nampak dan jari-jari kaki pun nampak, tak apa. Habis ustaz kata kita tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ya, betul. Ini masalah badan. Tapi kalau masalah kaki pula, sebagaimana saya katakan tadi, dia berbeza. Kepala hukum dia lain, kemudian badan hukum dia lain, dan kaki hukum dia lain. Jadi kalau di kaki, kita taklah dilarang memakai selipar atau kasut yang berjahit, taklah larang. Yang dilarang, jari kaki sama tumit jangan ditutup, ya. Jadi asal daripada kesimpulan, alas kaki yang digunakan oleh seorang muhrim yang berihram hendaklah memenuhi dua syarat. Apa dia? Pertama, menampakkan jari-jari kaki. Yang kedua, tidak menutup kedua mata kaki dan tumitnya. Nampak tuan-tuan? Jadi inilah syarat. Ini semua dalam hukum bagian orang lelaki, ya. Dan tidak dikenakan fidyah kalau sekiranya ataupun denda apabila telah dipenuhi dua syarat. Walaupun alas kaki itu kasut, sandal, selipar yang berjahit serta berkancing. Itulah yang selalu kita pakai pun, ya. Jadi ini diharuskan. Jika tidak ada selipar atau kasut yang memenuhi syarat tersebut, seperti seorang yang akan jatuh niat haji atau umrah atau pesawat, sedangkan selipar yang sudah dimasukkan dalam kargo, bolehlah dia memakai kasut atau selipar itu, tapi dia kena pijakkanlah dia punya tumit dia. Dia pijakkan.
Asal saja tidak menutup tumitnya. Habis jari tak nampak macam mana? Tak apalah, ini kan darurat. Dia takkanlah nak turun daripada kapal terbang tu dengan kaki ayam. Pijak tatar dengan panas tu dengan tak beralas kaki. Allah Ta'ala pun taklah begitu sekali. Agama Islam ni ada masa kita nampak macam keras, tapi ada jalan keluar dan fleksibelnya. Ini pun Nabi SAW telah sabdakan, illa ahadun la yajidu na'lain falyalbis khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Melainkan seorang yang tidak ada dua selipar, maka pakailah kasut dan hendaklah dia potong yang di bawah daripada dua mata kaki. Jadi apabila kita mengatakan dia tak ada selipar, oh engkau ada kasut, saya pakai kasut. Engkau nak dalam ihram, jadi kasut tu kau pijakkan dia kat tumit. Alamak ustaz, ini kasut mahal lah, $200. Takkan saya nak pijak rosak. Kalau kau sayang kasut, jangan pijak. Jangan pakai kaki ayam, boleh pakai kaki ayam. Alamak, macam mana? Ini kan dah terpaksa. Kalau sekira awak nak jaga awak punya kasut, terserahlah. Kali jangan lupa pakai selipar. Habis macam mana? Tak ada, jangan pakai. Maaf tuan-tuan, bukan kita nak kata tak apa. Tapi inilah hukum agama. Jadi kalau kita merasakan sayang kasut kita tu, janganlah kita pakai kasut tu kita simpan. Baiklah, apa yang kita telah bicarakan daripada pakaian kepala orang lelaki, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai kopiah, tak pakai topi yang menjadi pakaian kepala. Dan tak boleh pula orang lelaki pakai pakaian yang berjahit pada tubuh badannya. Dan bila kita mengatakan tak boleh pakai pakaian berjahit, bukan maknanya kita tak boleh berjahit langsung. Tapi kain itu tak bercantum seperti mana baju sekarang ni. Bercantum dia punya kain dia. Dengan dijahitkan dia tu. Itu namanya bercantum. Jahit, maknanya kita duduk di dalam sarung dia. Jadi kalau sekiranya dia bercantum, seumpama kalau kain ihram lelaki itu, dia dijahitkan di hujungnya saja, di hujungnya. Kerana tak mau terkeluar rambu-rambu dia. Itu tak apa. Ustaz kata tak boleh pakai berjahit ni. Ihram Ustaz bagi ni ada jahit ni. Yalah, ini jahit daripada ujung dia. Bukan yang jahit dilarang. Yang dilarang tu dia bercantum. Bercantum sehinggalah dijahit dan kita duduk di tengah-tengah. Itu yang dilarang. Ya? Itu kita kena faham betul-betul tuan-tuan. Yang dimaksud dilarang tu bukan semata-mata jahit. Tapi jahit yang mencantumkan dua hujung yang menjadikan dia tu pakaian. Seperti yang sekarang kita pakai ini. Jadi kalau dia memakai kain pelekat yang tak dijahit, boleh tak? Boleh. Jadi kain pelekat tu hujungnya dijahit, tapi dia tak berjahit mencantumkan dia. Jadi kita boleh pakai dalam masa ihram, nak pergi ke tandas apa boleh. Jadi seantara yang disarankan untuk orang lelaki, kalau dia pergi haji, dia bawalah kain pelekat yang tak dijahit. Maksud tak dijahit tu yang tak bercantum, macam kita pakai kain pelekat sekarang. Jadi di sini bila nak pergi toilet dia boleh pakai. Jadi dia boleh selamatkan kain ihram dia yang tebal tu daripada kotoran. Baiklah. Itu pakaian lelaki. Ada pun bagian orang perempuan yang dilarang. Bagi wanita dalam ihram boleh memakai apa jua pakaian yang dibenarkan oleh Islam bagi mereka. Hanya dua perkara yang mesti mereka jaga. Apa dia? Pertama, mereka dilarang daripada menutup muka. Dan yang kedua, mereka dilarang daripada bersarung tangan. Jadi ini dua perkara yang dilarang kepada kaum wanita dalam masa ihram, dalam bahagian berpakaian. Dia tak boleh pakai tutup muka, dia tak boleh pakai sarung tangan. Jadi kalau sekira ada orang setengah perempuan yang di mana mereka ini adalah orang-orang yang memakai tutup muka, niqab, ini pun ada pendapat ulama, kita tak boleh katakan salah sebab ini khilaf ulama. Ada ulama kata wajib tutup muka, ada ulama kata tak apa, tak tutup muka tak apa. Maka dalam masalah ini, kalaulah dia memakai pakaian menutup muka itu, maka apa yang boleh dibuat, dia pakaikan topi, kemudian topi sport tu dilaburkanlah kain tudungnya tu supaya tak terkena kepada pipinya. Itu satu saranan. Jadi dia pakaikan topi sport, kemudian topi sport tu dilaburkanlah dia punya kain tudung di atas dia, maka dengan itu tak terkena pada pipinya. Itu satu cara bagaimana dia mengatasi masalah dia nak memakai niqab atau tutup muka dalam masa ihram. Lain pada tu, dia pakai baju Tionghoa ke, nak pakai baju kita kata Melayu ke, baju Punjabi ke, ikut suka dia lah. Ya, yang penting tutup aurat. Tapi dalam masalah tutup aurat ini, pakaian orang wanita itu kenalah pakaian yang
rapi, tak boleh menampakkan dia punya tubuh badan dia, tak boleh nampakkan kita kata warna kulitnya. Jadi pakaian itu tak boleh ketat, ya. Tak boleh menyerupai pakaian orang lelaki. Itu semua perlu dijaga, jangan sampai dia melanggar. Larangan yang kedua di dalam pakaian orang lelaki dan juga orang perempuan ialah larangan terhadap wangi-wangian. Ini yang dilarang, ya. Orang lelaki baik, orang perempuan baik. Larang tak boleh pakai wangi-wangian. Larang tak boleh pakai pada pakaian atau pada badan apabila dia telah menjatuhkan niat haji atau umrah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yalbasu minas thiyabi ma massahu warasun au za'faran." Janganlah seseorang yang dalam ihram memakai pakaian yang telah disentuh waras atau za'faran. Waras dan za'faran tu apa dia? Dia adalah dua jenis tumbuhan yang mengeluarkan wangian yang diambil daripada waras dan za'faran untuk dibuatkan minyak wangi. Jadi dia tak boleh. Kalau makna di sini, kalau baju dia atau badan dia jangan dikenakan dengan wangi-wangian. Sebab itu dilarang dalam masa ihramnya. Maka seseorang muhrim dilarang demikian itu kerana asal-asalnya orang ihram ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju sya'istu tafil. Orang yang mengerjakan haji itu kusuk masai rambutnya dan bau badannya. Kenapa kusuk masai? Rambutnya tak tersikat. Kenapa pula bau badan? Kerana tak pakai wangi-wangian. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang dalam ihram tu tak boleh memakai wangi-wangian. Tetapi dalam pelajaran kita yang minggu lepas, kita telah mengatakan orang yang nak berihram, adab-adabnya sebelum berihram memakai wangi-wangian. Habis Ustaz, kalau kita dah pakai wangi-wangian, lepas tu kita dah pakai ihram, kemudian jatuh niat, kemudian lepas tu masih bau wangi lagi lah kain ihram, boleh ke? Jawapannya boleh. Kenapa? Sebab yang kita pakai itu sebelum jatuh niat dan bahkan disunatkan. Tetapi yang dilarang kalau sudah jatuh niat. Dah jatuh niat baru nak pakai minyak atar, tak boleh. Tapi kalau belum jatuh niat, kita sunat pakai minyak atar. Kita mandi pun mandi dengan sabun wangi. Alhamdulillah, kita punya kain ihram pun kain ihram kita wangi. Tak apa. Kenapa? Sebab memang sunat kita mewangikan dia. Tetapi bila kita sudah jatuh niat, aku niat haji, aku niat umrah, maka selepas itu kita yang wangi, masih wangi lagi kain ihram. Kita badan kita masih wangi lagi. Maka itu tidak menjadi larangan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebelum baginda nak berihram, Siti Aisyah melumurkan wangi-wangian. Jadi dengan itu diharuskan kalau perkara itu dilakukan, bahkan disunatkan. Jadi apakah yang dilarang daripada wangi-wangian itu? Yang dilarang daripada wangi-wangian itu ialah sesuatu yang pada biasanya sememangnya digunakan untuk tujuan berwangi-wangi. Seperti minyak-minyak wangi, kayu-kayu wangi seperti gaharu. Maka wajib fidyah apabila memakai sesuatu yang wangi ini walaupun ia yang mempunyai tujuan yang lain. Jadi kalau sekiranya memang dicampur bahan-bahan wangi-wangian memang untuk mewangikan dia, maka ini dilarang, ya. Jadi misal kata obat gigi. Obat gigi ini memang untuk obat gigi saya, Ustaz. Tapi obat gigi itu memang dicampurkan bahan wangi untuk mewangikan dia. Tak boleh. Begitu juga sabun. Ini sabun saya nak pakai untuk saya bersihkan diri. Memang untuk bersihkan diri. Tapi dalam sabun ni pun ada pewanginya. Memang sengaja diwangikan dia. Jadi untuk mewangikan, maka dilarang. Walaupun ada tujuan lain seperti kita nak membersihkan diri dengan sabun ataupun kita nak kita katakan nak berus gigi dan sebagainya. Namun tidak haram sesuatu yang biasanya tidak digunakan untuk wangi-wangian walaupun dia berbau harum dan wangi. Jadi seperti kita makan buah-buahan, ada buah tu wangi, sedap wangi. Tak apa, kita dia bukan dibuat untuk menjadikan bahan wangi, tapi memang dia tu natural, dia wangi demikian. Ataupun obat-obat yang dimakan. Obat-obat yang dimakan itu obat yang ada campur, yang bahan-bahan dia tu bukan nak sengaja diwangikan, tapi bahan dia, obat-obat dia tu memang dia wangi. Jadi ataupun kita katakan kayu siwak. Kayu siwak tu memang dia tu wangi, tapi bukan dia tu jadikan bahan wangi, tapi memang dia ada baunya. Maka itu tak dilarang sebab itu bukan pada asalnya untuk berwangi-wangian, ya. Jadi dalam masalah ini perhatian. Boleh duduk dalam kedai minyak atar. Jadi kalau kita duduk dalam minyak atar, boleh ke Ustaz kita dalam ihram? Boleh. Dan kalau sekiranya kita duduk dalam minyak atar tu dibakar pula wangi-wangian,
Dibakar tempat wangi-wangian seperti kalau kita duduk di samping Kaabah. Ada orang bawa tempat bara wangi kena pada asap-asap daripada kita. Boleh ke? Boleh. Sebab apa? Itu bukan kita memakai minyak wangi. Demikian juga pakai ihram. Hendaklah dibasuh dengan sabun-sabun yang tidak wangi. Ini seperti saya kata tadi. Kalau dia basuh dengan sabun-sabun yang wangi, dia boleh pakai pada sebelum jatuh niat. Tapi andai kata kalau dia bawa spare, kemudian yang dia pakai ni dah kotor, nak pakai pula yang dalam beg dia keluarkan. Alamak, bau wangi dah tak boleh pula. Jadi yang lebih baik, lebih selamat, kain ihram ni jangan dibasuh dengan minyak wangi atau dengan sabun wangi. Jadi kalau misal kata kalau kita nak pakai ihram, kita dalam saat yang pertama sebelum kita jatuh niat, kita boleh pakai minyak wangi, ambil minyak wangi, sapukan dia. Alhamdulillah sudah. Tapi kalau sekiranya kita nak emergency, pakai tengah-tengah ihram, kita pun nak bersalin, nak pakai yang ada dalam beg, Allah, dah tak boleh pasal dah memang dibasuh dengan sabun wangi. Dan mengenai mencium harum-haruman seperti mencium minyak atar atau bunga-bunga yang harum, maka ada dua pendapat di sini, antara yang membolehkannya dan yang melarangnya. Ini adalah kerana perbuatan ini tidak termasuk memakai wangi-wangian, ya. Jadi kita pergi kedai minyak atar, kita cium bau dia. Minyak atar ni macam mana? Jadi ada dua pendapat ulama, ada kata tak boleh, ada kata boleh. Jadi yang lebih baik dalam masalah ni kita tinggalkan. Demikian juga makanan yang dicampurkan dengan bahan-bahan wangian. Jika masih kekal wanginya, maka ianya terlarang. Jika sudah hilang wanginya, maka harus hukumnya. Jadi kita ni tuan-tuan makan nasi biryani. Nasi biryani memang dicampurkan koma-koma dia, campurkan dengan bahan-bahan. Wangi dia. Kita buka saja. Alamak, mengancam wangi. Itu memang sengaja dimasakkan oleh tuan tukang masak untuk mewangikan dua makanan. Jadi tak boleh. Habis tak boleh kalau kita makan. Kalau sekira bau wangi itu dah habis, dah hilang, dah lama, dah tak ada lagi bau wangi, boleh kita makan. Jadi yang dikatakan boleh ke tak boleh, kalau ada wangian. Sebab kita sedang bicarakan perkara yang ada wangi-wangian. Dan harus membeli minyak wangi dan dibawa bersama dalam ihram selagi tidak dipakai, kerana ini tidak dinamakan memakai wangi-wangian, ya. Jadi makna di sini, kalaulah sekira kita dalam masa ihram kita beli minyak wangi, Ustaz, bolehkah kita beli? Boleh, tak salah. Kita beli, kita bungkus dan kita masuk dalam kita punya beg kita pun bawa. Kalau orang perempuan masuk dalam poket dia pun bawa. Engkau bawa minyak wangi? Aku bukan pakai. Dan dia pun tak terkeluar, dia masih dalam plastik, dia masih dalam botol dia. Itu dia haruskan. Dan kalau sekiranya dia terkena minyak wangi dengan cara tidak sengaja atau jahil akan hukumnya, maka segeralah menghilangkannya dan tidak dikenakan apa-apa denda atau fidyah. Dia terlupa. Lepas makan, dia pun pergi ke paip basuh tangan tu, tengok sabun, dia pun pakai sabun. Tengah-tengah dia cuci pakai sabun, aku dalam ihram alamak, ni sabun wangi, apa nak buat? Cepat-cepatlah dia pun cucikan dia punya tangan, hilangkan bau dia, jangan ada lagi bau wanginya tu. Macam tu juga dia terlupa, atau kawan yang terlupa ambil minyak atar, dia sapu kat tangan kita, aku dah ihram, macam mana ni? Cepat-cepat kita basuhkan dia, hilangkanlah dia bau wangi. Dah tak ada bau wangi, sudah. Habis kena bayar tak Ustaz? Kena denda tak? Jawapannya tidak kena denda apa-apa. Baiklah, bagaimana kalau dia memakai celak? Celak jika ada wangi-wangian, maka haram digunakan sewaktu ihram. Jika tidak wangi, ada dua hal. Kalau menarik, mencantikkan, maka jadi makruh. Tetapi kalau tidak menarik, tidak mencantikkan, hukumnya harus. Jadi di sini tengok kepada keadaan. Kalau dia memang ada wangi, haram, tak boleh. Sebab kita dilarang memakai wangi-wangian. Kalau tak wangi, tapi dia pakai cantik, orang lelaki tengok pun alamak terpegun, cantik dia, maka jadi makruh. Dia asalnya tidaklah dihukumkan haram. Kenapa? Sebab dia tak ada wangi. Tapi kerana mencantik dan membawa pada orang lelaki melihatnya, maka hukumnya makruh. Kalau sekiranya tidak mencantikkan, maka hukumnya harus. Dan ada pun memakai inai semasa dalam ihram adalah harus di sisi mazhab Syafi'i kerana ia bukan wangi. Manakala di sisi Hanafi adalah haram kerana termasuk dalam wangi-wangian. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh pakai inai. Ada pun obat gigi dan sabun yang wangi termasuk dalam berwangi-wangian, walaupun ia mempunyai tujuan untuk pembersihan. Kerana sememangnya pembuat bahan ini mencampurkan bau wangi untuk mewangikan si penggunanya. Memang dia production dia macam tu. Production dia mesti nak mendilariskan dia, mesti dia buat ubat yang
Wangi. Jadi orang pakai pewangi. Jadi memang ada tujuan dia untuk mewangikan. Sebab itu walaupun kita kata, ustaz, ini saya nak pakai untuk berus gigi. Betul. Tapi obat ini ada pewangi. Jadi pewangi, mewangikan, maka sebab tu tak boleh. Habis nak pakai obat macam mana pula? Boleh, pakailah obat sabun yang macam bentuk obat, ya. Ataupun berus gigi, obat gigi yang tidak ada bau wangi, maka ada dijual kat kedai-kedai banyak, ya. Boleh kita belikan dia untuk supaya kita pakai dalam masa ihram. Jadi macam berus gigi, kita nak pakai obat gigi pun ada wangi, semua ada wangi. Kita ambil obat gigi yang siwak. Obat gigi siwak ni dia tak ada pewangi, dia memang asal kayu. Dan kayu ni namakan kayu arak. Kayu ini memang digunakan oleh Rasulullah SAW sewaktu dalam masa hidup baginda memakai untuk berus giginya. Jadi ini diharuskan kalau memang tidak ada bahan pewangi. Baiklah, sekarang kita dalam ihram, kita nak mencium hajar aswad. Apa hukumnya? Mencium hajar aswad dalam keadaan ihram dan mengetahui hajar aswad itu dilumurkan minyak wangi adalah dilarang kerana ia termasuk sengaja mengenakan diri kepada bahan yang wangi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa sesungguhnya yang diharamkan kegunaan wangi-wangian ialah bersentuhan wangi-wangian itu dengan badannya atau pakaiannya di atas cara kebiasaan. Jadi makna perkara ini tak boleh, ya. Kita dah tahu itu ada wangian. Kita sengaja. Jadi mana kita melekatkan bibir kita pada pewangi. Kita melekatkan tangan kita. Mana kita sengaja kita tahu itu miata, kita pegang dia. Tak boleh lah. Baiklah, kalaulah orang sudah melanggar larangan yang disebutkan wangi-wangian, apakah fidyahnya atau dendanya melanggar larangan dalam berwangi-wangian? Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Idhah muka surat 476, dan ada pun melakukan perkara yang dilarang, maka sesiapa yang mencukur rambut ataupun memakai pakaian atau memakai wangi-wangian atau meminyakkan rambut atau janggut atau mempergauli isteri selain faraj dengan syahwat, maka wajib atasnya salah satu dari dia boleh pilih, dia sembelih seekor kambing ataupun dia memberi 6 orang miskin makan, setiap seorang setengah gantang, ataupun dia puasa 3 hari. Maka boleh dipilih dari yang 3 itu. Jadi sini dia ada pilihan, ya. Dia sudah pakai wangi-wangian. Dia, kalau kita dah sebut tadi, kalau dia tak sengaja, dia terlupa, dia tak tahu, dia jahil, itu tak dikena hukum. Tapi kalau dia tahu, dia pakai juga wangi-wangian, jadi dia didenda dengan salah satu daripada 3 perkara. Dia boleh pilih sembelih seekor kambing atau beri 6 orang miskin makan. Setiap satu orang setengah gantang. Setengah gantang berapa banyak tu, Ustaz? Satu gantang 4 cupak, ya. Satu cupak itu lebih kurang dalam 5 rial. Jadi kalau satu gantang tu 4 cupak dalam 20 rial. Dalam 20 rial, jadi kalau setengah gantang tu maknanya dalam 10 rial. Jadi kalau 6 orang miskin makan, jadi 10 rial kali 6 jadi dalam 60 rial. Macam itulah, dalam 60 rial. Duit Singapura kita mungkin dalam 20 dolar lah. Begitu dia, tuan-tuan. Jadi itu dia wajiblah keluarkan, bagikan kepada para pegawai untuk supaya disampaikan sebagai fidyah saya memakai minyak wangi umpamanya. Ataupun dia puasa 3 hari. Dia tak sembelih kambing, tak ada duit. Nak beli beras pun tak ada duit. Dia puasalah 3 hari. Apakah 3 hari itu betul-betul atau tidak, itu ada perbezaan pendapat ulama dalam perkara tersebut. Inilah yang dinamakan dam takhir dan takdir. Apa tu dam takhir takdir? Takhir tu diberi pilihan. Yang mana satu dikendaki, tidak mesti mengikuti urutan. Yang nombor 1 dibayar dam, ataupun bagi orang miskin makan, ataupun dia puasa 3, dia boleh pilih. Itu mana takhir boleh pilih. Dan apabila kita kata takdir, takdir artinya yang ditetapkan dendanya, yang seperti 6 orang miskin, 3 gantang, 3 hari, mana benda tu dah tetap. Itu nama takdir. Jadi kenapa kau ustaz kita ni sampai dalam ihram tak boleh pakai wangi-wangian, padahal kita ni kan sunat pakai wangi-wangian. Ini ada hikmah, dah tentu yang ada hikmah. Antara hikmahnya agar para jemaah haji datang menghadap Allah dalam keadaan yang seberendah diri, jangan megah-megah dengan wangi-wangian dia.
dan hilang rasa megah dengan wangi-wangian yang istimewa yang dia miliki. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita rasa tawaduk, rendah diri, kita tahu diri kita busuk. Sebenarnya itu Allah Ta'ala nak kenalkan diri kita. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, yang sekarang kita ni wangi bukan kita yang wangi. Minyak wangi yang mewangikan kita, sabun wangi yang mewangikan kita, perfume wangi yang mewangikan kita. Kita sebenarnya, maaf tuan-tuan, busuk. Ustaz ni apa pula? Iya. Cuba kalau tuan-tuan dah duduk berpeluh sekarang ni. Busuk ke tak perlu tu? Busuk. Cuba kalau sekiranya angkat ketiak. Alamak, tengik ketiak kau turun. Nampak? Maaf tuan-tuan ya. Ini hakikatnya. Sebenarnya kita ni manusia ni, sebab itu kalau kita meninggal, kita disuruh tanam dalam-dalam. Kenapa? Supaya jangan keluar busuk kita keluar. Supaya jangan ganggu orang yang hidup. Itu sebab disuruh tanam dalam-dalam. Dan demikian pula kalau sekiranya kita lihat orang-orang yang mati. Sebenarnya kita ni, bila dah mati, itulah kita busuk. Maaf tuan-tuan ya. Ada orang dah meninggal. Dah 2-3 hari baru dapat tahu dia meninggal. Wah, jiran sebelah bau busuk kat rumah dia. Apa hal ni orang tua ni? Sekali panggil polis, pecahkan pintu dia. Dah meninggal orang tua. Kesian dia. Dah 6-7 hari dah bau busuk. Itulah hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kita ni busuk. Allah ni nak kenalkan kita. Engkau kenal lah diri engkau. Engkau ni siapa? Jangan nak megah sangat engkau punya wangi. Jangan megah dengan kekayaan engkau. Engkau ni busuk sebenarnya. Maaf tuan-tuan ya. Itulah hakikat sebenarnya kita. Jadi sebenarnya dalam ibadah haji ni Allah Ta'ala banyak hikmah. Antaranya nak perkenalkan diri kita. Who are you? Siapa anda yang sebenarnya? Kita hari tertipu dengan kebendaan, tertipu dengan pakaian, tertipu dengan wangi-wangian. Sekarang kita balik pada asal dengan keadaan apa yang Allah Ta'ala jadikan kita. Hanya pakai kain menutup aurat dan kemudian kenallah diri kita. Siapakah engkau? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masuklah kita pada larangan yang ketiga, larangan meminyakkan rambut kepala dan janggut. Jadi kita dah mengatakan tadi, tak boleh pakai pakaian biasa yang kita tutup seperti orang lelaki lah ya. Dan keduanya, tak boleh pula pakai minyak, tak boleh pakai wangi-wangian, tak kira minyak tak minyak tak boleh. Yang ketiga, tak boleh pakai minyak pada rambut dan janggut. Inilah dia dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh meminyakkan seluruh badan dengan minyak yang tidak wangi. Hanya yang diharamkan ialah rambut kepala dan janggut sahaja. Jadi apabila kalau sekiranya kita orang dalam ihram, kita pening kepala dalam bas, alamak, habis ambil minyak kapak siapa? Boleh ke kita dalam ihram pakai minyak kapak? Boleh. Yang tak boleh ialah kalau yang wangi. Habis ustaz kata tak boleh pakai minyak. Tak boleh pakai minyak pada rambut dan janggut. Ini dua saja. Rambut je. Kenapa rambut janggut tak boleh? Sebab asalnya orang haji itu, sabda Nabi SAW, Al-Hajju Sya'istu Tafil. Orang yang mengerjakan haji itu kusuk masai rambutnya dan hapak bau badannya. Ya, itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya sini kalau kita dalam ihram, kita muscle kita atau urat kita dah tegang, banyak berjalan, banyak sa'i, kita ambil minyak panas, kita gosokkan kaki kita, gosokkan. Boleh ke ustaz pakai minyak kat badan ni? Boleh. Yang tak boleh rambut dan tak janggut. Tapi syarat minyak tu tak boleh wangi. Habis kalau minyak tu macam minyak serai lah. Minyak serai ni panas. Soalan kita, adakah serai itu digunakan sebagai pewangi? Tak pernah dengar pula minyak wangi buat pada serai. Tak pernah. Jadi menunjukkan kepada kita serai bukan pewangi. Jadi itu memang natural. Nature dia macam tu. Jadi harus dia pakai minyak panas daripada serai. Jadi kita kiaskanlah apa minyak. Kalau minyak itu ditambah bahan itu memang digunakan untuk pewangi, tak boleh. Tapi kalau bahan itu bukan digunakan untuk pewangi, haruslah hukumnya. Masuk kita pada larangan keempat, larangan memotong rambut dan kuku. Jadi dalam perkara ini, rambut dilarang mengikut dalil pada Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuhliqu rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kamu bercukur rambut kepalamu hinggalah penyembelihan korban sampai ke tempat, iaitu pada pagi hari selepas melontar jamrah Aqabah. Jadi maknanya orang dalam ihram jangan cukur rambut. Sampai bila? Sampai nanti pagi hari raya bila dia melontar jamrah Aqabah, dia pun bercukur atau bergunting. Itu untuk orang dalam haji. Jadi di sini pokoknya orang yang dalam ihram haji atau umrah dilarang daripada menggugurkan rambutnya.
Maka haramlah atas orang yang dalam ihram menghilangkan rambut dengan cara cukur, atau dengan cara gunting, dengan cara cabut, atau cara bakar, atau cara lain. Sama ada rambut di kepala, rambut di ketiak, rambut di misai, dan lain-lainnya dari rambut-rambut yang ada di badan. Sehingga haram walaupun setengah rambut. Dia tak potong satu rambut, tapi dia ambil potong setengah saja, pun tak boleh, haram. Baiklah, kalau sekira hukum rambut yang gugur ni macam mana, Ustaz? Hukum rambut yang gugur, jika kita yakin rambut tu gugur dengan sendirinya, seperti seorang yang bangun tidur dapati ada rambut yang gugur, atau ia yang mandi dan ada rambut yang mengalir bersama air mandinya, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan apa-apa fidyah. Kenapa? Sebab rambut tu gugur dengan sendiri. Dia bangun daripada tidur, dia pun tengok rambut, rambut ini aku tak kacau apa-apa pun, kenapa dia ada kat sini? Dia gugur sendiri. Kita mandi, rambut pun mengalir. Rambut ni aku tak ganggu, tak karut apa, tiba-tiba turun. Itu makna dia gugur sendiri. Tak kena bayar denda. Tetapi, jika rambut tu gugur dengan kerana perbuatan kita yang tidak sengaja, seperti ia terlupa lalu dia garuk-garuk kepalanya, dan kemudian didapati ada rambut yang gugur, maka ia tidak berdosa kerana tidak sengaja, tetapi ia yang mesti dituntut membayar fidyah kerana ia telah mengurangkan jumlah rambut di tubuhnya. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melanggar sesuatu larangan di dalam ihram, kita lihat apakah dengan langgaran itu mengurangkan sesuatu pada tubuh badan kita. Kalau tidak mengurangkan, tidak kena fidyah. Kalau lah ini tak sengaja lah, ni kalau cerita tak sengaja ke, lupa ke, tak tahu ke. Kalau dia tak mengurangkan sesuatu pada tubuh badan kita, tak kena fidyah. Seumpama dia pakai sabun wangi. Allah, aku dalam ihram. Habis macam mana? Cuci, hilangkan. Dah hilang, kita tengok ada tak yang kurang? Ada tercabut kuku? Tak ada. Ada terpotong jari? Tak ada. Tak ada apa pun kurang, cukup 10 jari. Maka dengan itu tak kena bayar denda apa-apa. Nah, sekarang rambut pula. Dia pun garuk-garuk, dia terlupa. Aku dalam ihram garuk-garuk pula. Sekali tengok, jatuhlah satu helai rambut. Tadi rambut kau 1,000. Sekarang dah hilang satu rambut, tinggal 999, nombor polis pula. Alamak. Kalau dah kurang, maknanya sudah awak kena denda kerana dengan langgaran itu awak sudah mengurangkan rambut awak. Ustaz, saya tak sengaja. Ustaz, saya terlupa. Ustaz, saya tak tahu perkara ni. Tak tahu, tak sengaja, terlupa, tak berdosa. Tapi kerana rambut sudah kurang, wajib bayar denda. Macam tu, tuan-tuan. Kalau dia tahu, dia sengaja, itu dia berdosa. Itu sudah kira orang yang melanggar maksiat kepada Allah Ta'ala. Habis berapa banyak nak dia kena bayar ini? Jadi kalau sekira satu helai rambut yang gugur, satu fidyah. Fidyahnya itu dendanya ialah 1 mud. 1 mud tu 1 cupak. Makanan seorang miskin. Kalau 2 helai rambut, fidyahnya ialah 2 mud. 2 cupak. Makanan seorang miskin. Jika rambut gugur tu tidak melebihi 3 helai sekaligus. Maknanya kalaulah sekira hari ini 2 helai, besok 2 helai, pagi 2 helai, petang 2 helai, malam 2 helai, kita kira je lah 1 helai 1 cupak, 2 helai 2 cupak, 5 helai 5 cupak. Cupak ni apa dia saya dah sebut tadi? Cupak tu lebih kurang dalam 14 style. Dia tak sampai 1 kati. Kalau kita kilogram sekarang dah lebih pada 20 tile. Jadi maknanya kalau kita pergi kat kedai, kita beli 1 kilogram beras, sudah memadai, lebih daripada memadai. Jadi kalau 1 kilogram beras di Mekah yang biasa kita makan dalam 5 rial. 5 rial kita keluar untuk bagi orang fakir miskin, kita beri pada pegawai kita, nanti pegawai kita akan bagi kepada ustaz-ustaz kita kat Mekah untuk beri kepada fakir miskin Mekah. Tetapi kalau sekira kita nak bagi, jangan terus 1 helai rambut jatuh pergi jumpa pegawai, saya 1 helai. Nanti petang lagi pegawai, saya 1 helai. Berapa banyak rambut dah. Jadi sini kita simpan dalam diary kita. Jadi pagi 1 helai, okey. Petang 2 helai, okey. Malam 1 helai lagi. Besok dah at the end of the day, kita dah nak berangkat pergi Madinah atau nak balik Singapura, kita pun total up berapa? Kemudian ada 10 helai, 10 kali 5 rial, 50 rial. Inilah fidyah saya kerana gugur rambut. Itu caranya. Ini kalau sekira dia tak jatuh sekaligus. Kalau sekiranya jika rambut gugur tu tidak melebihi 3 helai sekaligus, walaupun berulang kali sehingga 10 atau 20 kali, tetap hanya dihukum setiap 1 helai 1 mud. Tetapi
Inilah yang difatwakan oleh ulama Syafi'iyah, kerana sekurang-kurangnya rambut itu ialah 3 helai. Maka kalau kurang 3 helai wajiblah berfidyah. Tetapi kalau 3 helai atau lebih gugur dari satu anggota dengan satu perbuatan, maka wajiblah dam seperti digaruknya kepala dan gugur 3 helai berambut. Jadi kalau sekiranya misal kata garuk kepala, sekali tengok alamak dah 3 helai. 3 helai ni maknanya terus kena dam. Ustaz kata 1 helai 1 mut. 1 mut tu maknanya tak sampai 3 helai. Kalau awak sekaligus garuk, sekaligus jatuh 3 helai, kenalah 1 dam. Kalau sekira 1 helai, petang 1 helai, 2 helai, 1 helai, 2 helai. Selagi dia tak kena 3 helai, selagi itu dia tak kena 1 dam. Tapi kalau dah kena 1 dam, dia cover untuk berapa banyak helai sekalipun. Maknanya kalau 1 dam ni, satu orang tu digaruk-garuk dah sampai kepala dia botak kepala dia. Tapi dia cukup hanya bayar 1 dam, kerana itulah hukumnya melarangan ataupun kita kata menggugurkan rambut. Tetapi kalau dalam masalah ni Abu Hanifah pula mewajibkan dam apabila hal mencukur rambut sebanyak kepala. Jadi kalau sekira Abu Hanifah pendapatnya berlainan, dam tu hanya wajib kalau sekiranya kita mencukurkan rambut sebanyak kepala kita, mana sepenuh kepala kita. Adapun jika kepalanya luka dan perlu dicukur sebahagian kepala atau seluruhnya, maka harus bagi mencukurnya serta wajib atasnya membayar denda. Jadi kalau misal katalah dia accident, dan dengan accident tu kepala dia ada something yang terpaksa doktor nak jahit kan, jadi terpaksa cukur sebahagian dia supaya nak mudah dijahit, maka apa nak buat, dia cukurlah, tapi wajiblah bayar denda. Itulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sih fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia bercukur, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau korban. Jadi hukum dia tu, dia bolehlah membayar salah satu daripada 3 itu. Apa dia? Iaitu berfidyah. Fidyah itu memberi 6 orang miskin makan yang kita sebut tadi, atau dia puasa 3 hari, ataupun dia menyembelih seekor kambing. Anda boleh pilihlah. Ini kalau sekira dia terpaksa, dia tak berdosa, dia terpaksa cukur pasal nak berjahit. Tapi itu kalau berlaku, apa yang berlaku. Baiklah, kalau sekiranya dia potong kuku, kita dah sebut tak boleh potong rambut dan tak boleh potong kuku. Rambut ini perhiasan, kuku pun perhiasan. Jadi tak boleh dia potong kuku. Sebab apa? Bila dia potong kuku, cantik dia. Jadi itu perhiasan. Kalau dia tak potong kuku, tak cantik dia. Terbalik Ustaz. Zaman sekarang kalau tak potong kuku, dia berlagak dengan kuku dia panjang. Cantik. Tidak. Kuku yang panjang tu, kuku haiwan rimau, singa. Dia tak ada spesifik kuku. Sebab tu kuku dia panjang. Kita manusia, bila kita potong kuku, cantik, kemas, bersih. Orang tengok, bersih, clean. Jadi itu perhiasan. Sebab tu sini, dalam masa ihram, tak dipotong kuku. Kalau sekira potong kuku, apa kenanya? Sama macam kita kata tadi rambut. Jadi kalau sekiranya kita potong kuku, 1 kuku kena 1 fidyah. Maka di sini apa dalilnya? Sama dalilnya diambil pada dalil rambut tu juga. Masalah harus menggaruk kepala kerana gatal. Habis Ustaz, kita dalam ihram tak boleh garuk-garuk kepala ke? Boleh, harus. Tapi jaga. Jangan kasar-kasar. Kalau jatuh rambut, kena bayar. Walaupun kita kata rambut gatal, kena bayar. Sebab tu yang bagusnya kalau kita orang lelaki, khususnya orang lelaki, senanglah. Dia potong rambut GI. Nak pergi haji kan? Lama ni haji dalam ihram, potong rambut GI. Jadi tak gatal-gatal, nak garuk-garuk, tak payah fikir-fikir lagi. Orang perempuan tak boleh potong rambut macam GI lah. Orang perempuan apa nak buat? Itu kena jagalah rambut orang perempuan ya. Yang keduanya, tidak haram menyikatnya. Pakai sikat. Sikat-sikat rambut. Jika tidak gugur, hanya dimakruhkan. Boleh kita sikat rambut. Tapi saya rambut Ustaz, kalau saya sentuh sikat, mesti gugur. Tak banyak satu. Kalau dah tahu, jangan. Kalau sengaja, berdosa. Sebab kita dah tahu. Jadi kalau kita dah tahu rambut kita ni tak kuat, senang gugur, jangan kita sikat dia. Jika gugur rambut dan syak sama ada jatuh sendiri atau kerana sikat, maka tidak ada fidyah atasnya. Jadi kalau kita sikat, ini rambut ni, ini dah jatuh sendiri. Bila masa pula rambut aku garuk-garuk jatuh? Kalau dia yakin ini bukan perbuatan dia, atau dia ragu-ragu, ini perbuatan dia ke tidak, maka dia tak kena denda. Asalnya benda tu tak jatuh. Jadi tak kena fidyah.
Jadi kalau sekiranya dia garuk tapi dia yakin, inilah kerana aku garuk tadi ni, aku sikat ni baru dia keluar, itu dia kena denda. Kalau terkopek kulitnya atau terpotong jari tangannya yang ada rambut, tidak kena fidyah kerana bukan tujuan yang mencabut rambut. Jadi kalau sekiranya terpotong jari, na'udzubillah, jari itu ada beberapa helai rambut, maka itu tak dikena hukum. Kenapa? Bukan yang potong rambut, sebab jari yang terpotong, ya. Cuma rambut tu terikut dengan jarinya sahaja. Melanggar larangan-larangan ini dengan sengaja adalah berdosa dan kena fidyah. Tapi kalau terlupa atau jahil dalam hukuman, maka hukumannya tu tapi hukuman maka tidak berdosa, tetapi wajib dia membayar fidyah, ya. Kerana ia telah menghilangkan daripada kukunya itu. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Dan larangan-larangan ni, kalau kita sengaja barulah kita dihukum berdosa. Kalau tak sengaja tak berdosa, tapi bayaran denda tetap bayaran denda. Jika kepalanya gatal lalu rambutnya dicukur, maka harus hukum tapi kena fidyah. Fidyah macam saya sebut tadilah, dia boleh sembelih seekor kambing bagi orang miskin makan ataupun puasa. Memotong rambut atau bulu kening yang menutupi mata adalah harus dan tidak kena fidyah. Ada orang rambut kening dia tu hidup sampai panjang tutup mata, kesian, nak tengok pun tak boleh. Potong dia. Boleh ke Ustaz? Habis ni darurat, tak potong macam mana nak nampak? Ini tak kena fidyah. Dan menanggalkan kuku yang sudah terkulai harus dan tidak wajib fidyah. Jadi kuku ni dah terpotong, dah tergantungan tu. Geram betul. Ni aku gigit ni mesti putus ni. Tak payah gigit, memang dah nak kena putus dah. Cabut sudah. Habis kena fidyah tak? Tak kena fidyah. Kenapa tak kena fidyah? Memang dah nak meninggal dari tu, dah nak tercabut dah. Itu dia maafkan. Dan demikian juga rambut yang jatuh dengan sendiri yang ketika tidur tidak dikenakan denda. Ini kalau kita yakin, kita bangun pada tidur, ada rambut kat bantal. Yakin rambut ni bukan aku yang buat, aku tak garuk pun. Ini dia jatuh, memang dia jatuh sendiri. Maka tak kena denda. Dan adalah harus seseorang yang dalam ihram itu mandi. Ya? Habis Ustaz, kita dalam ihram ni, kalau kita mandi ni, macam mana kalau kita tanggalkan pakaian kita semua? Boleh ke dalam ihram? Boleh, cuma makruh. Sebab dalam ihram ke, di luar ihram ke, mandi tanpa kita menutup pakaian atau tanpa menutup aurat, itu hukum makruh. Tapi tidaklah haram. Jadi kalau dalam ihram pun, dia mandi tak ada berpakaian pun, asalkan memang dia sendirian dalam bilik air itu, ya. Baiklah, jadi kalau kita lihat daripada perbuatan melanggar, dilarang mewangi-wangian, dilarang motong kuku, dilarang motong rambut. Kenapa? Inilah perhiasan yang kita dilarang. Sebab bila kita dalam ihram ni, Allah kembalikan kita pada asal. Rambutnya pun panjang, kukunya pun panjang. Tengok kat cermin, macam Pontianak. Barulah kita tahu itulah aku sebenarnya. Maaf tuan-tuan, ya. Inilah Allah nak mengajar kita di dalam ibadah haji dan umrah ni, supaya kita datang mengenal diri kita, barulah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, larangan yang kelima, larangan melangsungkan pernikahan. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ saja insya-Allah. Pada minggu hadapan kita sambung lagi dengan pelajaran kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf pada hari ini saya tidak berada di tanah air Singapura untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan, tapi tuan-tuan dapat mengikuti pengajian alhamdulillah seperti biasa. Dan sambutlah salam saya daripada bumi Baitul Maqdis yang sekarang saya berada saat ini, hari ini di Baitul Maqdis bersama-sama para jemaah-jemaah yang mengikuti rombongan ke Baitul Maqdis, dengan dari salam daripada mereka semua bersama-sama. Dan sebelum saya akhir dengan salam, saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap dari kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya, kebingungan saya. Maafkan kami. Tuan-tuan, maafkan ke tidak? Maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam dari Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambailah. Okay, bye.